Guys, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi udang tepung paprik. Ni menu lain sikit daripada yang lain, guys. Alright, bahan-bahan macam biasa ada udang, dah kopek kulit. Ke sini bahan-bahan untuk paprik, bawang putih, sayur carrot, kacang panjang, bawang kubis. Okey. First kita nak goreng udang dulu. Bekas. Kita pecahkan sebiji telur. Kita masukkan tepung jagung. Okey. Kemudian kita gaul. Kita masukkan sedikit warna kuning. Ni perasa tak payah taruh tau. Sebab apa? Nanti kita buat paprik, buat kuah dia kan. Dekat tepung ni tak payah taruh apa-apa dah, apa rasa. Telur je, telur dengan apa je. Dengan tepung jagung. Okey. Apabila dia dah cair macam ni, baru kita masukkan udang. Kita gaul terus udang ni. Masuk je dalam semua. Okey, dalam masa yang sama kita panaskan kuali dengan minyak. Apabila minyak kita dah panas, baru kita goreng udang dulu. Ni menu baru tau. Siapa-siapa yang nak makan boleh cuba dekat rumah buat. Korang ikut step by step dalam video ni Okey, kita goreng dulu. Kita goreng sehingga dia garing. Kita dah garing, dia akan jadi macam ni. Kemudian baru kita angkat. Kemudian baru kita buat kuah paprik dia. Alright, okay, sekarang kita nak buat kuah dia. Bawang putih. Bawang putih 4 ulas. Kemudian cili padi. Ni terpulang kita kalau nak pedas boleh taruh banyak sikit. Okey. Pas bawang putih, tumis dulu bawang putih. Bawang putih kita tumis sekejap. Kemudian cili bawang kita masuk dulu, kita tumis dulu. Kita masukkan sayur dia. Kemudian kita masukkan air sikit. Tapi rasa dia sos cili, sos tiram, sambal belacan sikit. Tapi kemudian kita sotong gula haji sikit. Okey, kemudian baru kita masukkan udang yang kita dah goreng tadi. Buka api. Okey, kemudian kita taruh ni sikit, kecap bukit. Dah lagi sekali. Tengok, korang tengok dia pekat sendiri tau. Alright. Tutup api. Ni makan dengan nasi panas. Mantap babu. Alright. Sekarang kita hidang. Okey guys, inilah dia udang tepung paprik. Selamat mencuba. Jangan lupa follow macam biasa. Komen, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.